Jadi kita tengok peserta semua sebanyak dekat 38,000. Satu Malaysia ni 38,000 untuk menjadi protege Dato' Awi Wings. Kita membesarkan 8 orang adik-beradik. Jadi Kina banyak lebih kepada menjaga diri sendiri. Kita letakkan diri kita di asrama je. Dato' Awi sangatlah bagus, sangatlah baik. Dia macam seorang abang lah. Dia Assalamualaikum semua, kembali kita sekali lagi dalam podcast Nara dan Nostalgia bersama saya lagi host anda DJ KZ, sini DJ legenda di Skala FM. Dan dalam ini kita bawakan oleh Trends Talk kreatif bersama dengan branding partner mereka Nineflex. Itu dia. Jadi kita dah beberapa episod dan kali ini kita bawakan untuk anda semua sesuatu yang menarik. Terima kasih kepada mana-mana yang dah tengok podcast ni. Ada juga yang komen, ada yang share dan subscribe. Sasul lah pula. Kalau korang belum lagi subscribe channel ni, channel Trends Talk TV dan juga UNC channel, kena subscribe. Sebab apa? Sebab kita ada ramai lagi artis-artis, legenda-legenda dalam seni suara, dalam bidang muzik dan sebagainya. Lakonan akan datang kan? Dan individu yang power-power yang ada cerita tentang mereka dari bawah sampai ke atas, ada yang jatuh, ada yang naik, itulah dia dunia seni. Sesuatu yang boleh kita jadikan inspirasi pada diri kita, diri anda juga, dan mungkin juga yang boleh menggamit kembali memori-memori lama. So kenalah subscribe, dah subscribe, share pada kawan-kawan dan paksa. Kalau tak nak, paksa je lah orang tak subscribe kita ni. Boleh Okay, baik. Kepada founder-founder yang nak berkolaborasi dengan kita, nak letak barang-barang dekat sini, dekat podcast ni, boleh juga pada tim kita. Nanti DM aja untuk info lanjut. Jadi kami sangat mengalulukan kalau korang nakkan produk-produk untuk dipromosikan dalam podcast ni dari masa ke semasa, DM saja. Okay. Semua hari ni di studio kita ni ada seri sikit lah. Selalunya kita bawa orang kata yang lain kan, lelaki semua. Kali ni kita ada penyeri, ada bunga yang cantik. Itu dia. Jadi tetamu kita seorang wanita yang dah lama dalam industri ni. Bermula dari pentas reality TV Mentor 3 bersama dengan protege dia Dato' Awi, dan pernah menjadi pelakon, pernah menjadi usahawan perfume, dan satu-satunya penyanyi wanita yang saya rasa boleh menyanyi lagu Bina Wanita. Bayangkan, dia ni asal je penyanyi ni, rock, tetapi boleh nyanyi lagu-lagu Saloma ni, Puan Sri Saloma, dengan baik. Itu dia, dengan lenggok, dengan manjanya. Itu dia. Jadi, ini dia di studio kita guys, Kina Mentor, atau sekarang lebih dikenali sebagai Kina Prasista. Apa khabar? baik-baik, Alhamdulillah. Semua okey dengan topi cowboy dia. Kina Prasista tu nama masa buat lagu dekat Indonesia tu. Buat lagu kat Indonesia. Macam mana tu nanti? Jadi kita cerita lah pasal macam mana dia dapat nama tu kan. Jadi dah lama berkecimpung, dah berapa tahun daripada mula tahun Mentor 3 tu? Mentor 3 daripada Mentor 3 tu rasanya dalam 16-17 tahun aku. 17 tahun dah, bang. Sebab Kina start daripada umur 10 tahun, bintang kecil. 10 tahun? 10 tahun Kina masuk bintang kecil. Bintang kecil. Wah, tu dia. Apa pun ucapan saya terima kasih kepada Kina yang sudi bersama dengan kita untuk hari ini. Kan? Saya hubungi dia kan, payah. Sebab apa? Bukan payah nak hubungi, senang. Tapi sebabkan show dia tu, kejap-kejap kat sana, kejap-kejap kat sini kan. Timing dia tu nak kena tengok juga. Lepas ni terbang lagi dah tempat lain. Dia terbang. Okay. Ini sekarang sudi datang ke podcast Nada dan Nostalgia. Dan banyak soalan panas ni. Banyak soalan panas. Kita nak tahulah di sebalik kehidupan seorang artis ni, kan, ada naik dia, ada jatuh dia, permulaan dia nak start turun.
bukan senang kan. Betul. Jadi kita nak tahu semuanya hari ni. Boleh Boleh. Itu dia. Baik. Pertama kali sudah ada bakat menyanyi. Tadi baru cakap 10 tahun. Umur 10 tahun. Ya, Bintang kecil Masuk bintang kecil. Daerah negeri Kelantan. Okey. Kerana ayah Kina daripada Kelantan. Mak Kina orang Patani Siam. Oh, patutlah dia tak ada rupa Melayu. Jadi bila dia berpindah ke Kelantan tu dia kahwin dengan ayah lah. Jadi dia membesar dia lah juga 5 tahun di Kelantan dan membesar di KL. Itulah dia kan. Patutlah bila saya tengok Kina dia dulu, asal muka dia lain, dia tak ada rupa Melayu. Macam Vietnam. Kan? Macam Vietnam dia cakap tau. Vietnam. Okey. Jadi bila 10 tahun tu ada bintang kecil tu benang. Semasa 10 tahun tu Kina dapat nombor 3. Nombor 3. Sebab Kina baru start kan dalam dunia. Sebenarnya yang Morisi nyanyian ni adalah Atuk Kina. Atuk Kina adalah penyanyi dekat Siam. Nyanyi Thailand Atuk Kina. Thailand. Sebenarnya. Jadinya daripada adik-beradik tu Kina ada bongsu daripada 8 beradik. Abang Kina semua boleh main gitar. Semua pun bawa motor-motor berkuasa tinggi ni kan. Kita pun minat lah ke arah tu. Jadi diorang semua tak ada seorang pun yang jadi penyanyi. Tetapi kakak Kina pernah diberi tawaran dulu untuk menyanyi di satu syarikat rakaman. Tapi dia melanjutkan pelajaran dekat Universiti Malaya. Dia dah kuburkan tak nak jadi penyanyi lah. Jadi Kina pun dulu masa habis belajar dekat college tu, Kina ambil setiausaha. Lari sikit pentadbir sistem maklumat. Jadi lari sikit daripada Kina punya kos belajar dulu. Kina kata dekat kakak, mungkin aku yang pergi kot, macam tu lah. Jadi tu yang Kina pergi ke dalam bidang seni suara ni. Juga. Tapi berlari sekejap Lepas tu masa umur 18 tahun dekat college tu, Kina pun cuba nak berlakon lah. Nak berlakon, cubalah masa tu join Metrovel Production. David Teo kan? David Teo. Jadi masa tu jadi pelakon bantu je. Jadi bila tengok masa pukul 8 pagi syuting, habis pukul 2 pagi. Dia macam mana ni, macam masa tu terlalu panjang kan. Jadi Kina pun masa college tu malam Kina buat sebagai part time je. Nyanyi dekat apa orang kata club golf dekat Kuala Lumpur lah, sekitar Kuala Lumpur. Jadi kat situ lah Kina belajar vokal semua. Ada cikgu belajar vokal, ada cikgu tarian. Lepas dah pergi menyanyi. Yang terakhir sekali dekat lokasi di Rally Club, iaitu di Melaka. Masa tu lah adanya 2 audition untuk Akademi Fantasia dan juga Mentor. Betul. Dan masa tu Kina juga dapat satu rancangan TV 2 iaitu Road to Hollywood. Kina akan bertanding dengan Tom GV, dengan Arwasi Sarah, Bob. Jadi Kina rasa macam persaingan Kina 10 orang ni yang ke final ni semuanya nama-nama hebat. Takut kita nanti tersadur. Jadi Kina pilih untuk pergi audition Mentor. Jadi kita tengok peserta semua sebanyak dekat 38,000. Satu Malaysia ni 38,000 untuk menjadi protege Datuk Awi Wings. Kita cakap ada harapan tak aku nak jadi ni. Jadi lepas tu Kina pun pergi, alhamdulillah dekat Mentor tu fight. Lawan punya lawan daripada 38,000 tu buang. Tinggal 10 orang. Lagi tinggal 2 orang Kina dengan Lina AF tu. Jadi kita alhamdulillah rezeki tu Kina dapat lah. Masa tu semua orang nak jadi protege Datuk Awi, belajar menyanyi dengan dia kan. Alhamdulillah masa tu Kina dapat jadi anak didik Datuk Awi Wings. Yang sangat baik lah Kina sebagai seorang abang. Alright. Jadi nak tanya siapa sebenarnya yang betul-betul menjadi inspirasi ataupun idola muzik pada Kina ni? Idola Kina ramai sebenarnya. So tadi dia sebut ayah kan. Kina membesar seorang diri lah, senang cerita. Kerana ayah Kina meninggal awal. Kina membesarkan 8 orang adik-beradik. Jadi Kina banyak lebih kepada menjaga diri sendiri. Kita letakkan diri kita di asrama je. Jadi kita membesar tu memang struggle. Tak ada kasih sayang seorang ayah dan ibu. Kita ada mak angkat kat luar, bapa angkat. Jadi
Kina rasa macam kalau duduk dekat KL ni pun Kina kena kuat lah. Macam tu. Yalah, Jadi okay. susah sikit kalau kita tak ada mak ayah ni, kita kena buat 2-3 kerja satu hari. Betul. Sehinggalah Kina pernah ada 4 kerja satu hari. Wah. Satu pukul 6 pagi sampai 12 tengah hari Kina pergi college. Lepas tu Kina kerja dekat Jaya Jasko Maluri. Masa tu time tu Kina start daripada umur 19 tahun. Okay. Lepas tu? Malam Kina menyanyi pula. Jadi kita kena uruskan kita punya pelajaran sendiri kan. Apa yang kita dapat iaitu satu tawaran college ni separuh swasta. Jadi Kina diberi tanggungan oleh kerajaan jugalah untuk meneruskan pengajian 3 semester tu. Okay, itu dia. Jadi dalam kehidupan sebagai orang yang dah ada darah seni, bermula dengan atur, daripada keluarga, abang-abang juga ada jadi main muzik semua kan. Jadi itulah di antara bakat yang ada dalam tubuh badan kan. Tapi disebabkan ingin adakan kejayaan dari segi untuk masa depan, belajar dan juga cubaan untuk masuk pertandingan-pertandingan semua kan. Jadi dalam kadang-kadang tu kan, bila dah dapat sesuatu tu dengan cara kehidupan yang struggle tu, rasa macam mana boleh bertahan? Berapa lama boleh bertahan tu? Ada masa dia bukan dah boleh bertahan sangat. Ada masa tak boleh bertahan. Kita akan merasakan kenapa orang lain ada mak ayah. Okay. Kenapa kita tak ada mak ayah? Dugaan tu terlalu banyak. Dan adik-beradik Kina pun masing-masing ada dekat Amsterdam. Okay. Ada sekarang dekat Uzbekistan, Australia, abang Kina duduk sana. Jadi kita semua berpecah. Jadi kita tak dapat lah. Masing-masing adik-beradik bila ayah tak ada kan, masing-masing membawa diri. Bawa diri lah. Jadi Kina pun hanya seorang diri Kina lah. Jadi bakat yang Tuhan bagi Kina itu ada sikit nyanyian lah. Jadi kita gunakan bakat tu untuk mencari rezeki. Kerana itulah Kina sampai sekarang Kina menyanyi. Kan ini je yang ada untuk Kina. Jadi selain tu juga yang abang tanya tadi, kenapa Kina boleh bertukar daripada rock ke Saloma. Itu nanti kita kemudian kita cerita. Okay, baik. Bila dah masuk Portijay, dah dapat jadi anak didik kepada Tok Awi. Okay. Macam mana perasaan tu? Perasaan dia memang Kina cakap gugup ke? Masa nak masuk tu ke dalam mentor tu, ya Allah Tuhanku, hari ni adalah hari sejarah lah kira. 2 orang je peserta ni. Kalau tak dapat ni memang sayang lah. Macam mana kita fight nak dapat berbulan-bulan untuk jadi anak didik Abang Awi kan. Jadi Kina cakap mungkin ini satu peluang dan ruang untuk Kina berada dalam bidang seni. Kita dulu bang bukan macam artis sekarang. Siapa boleh jadi artis sekarang? Dulu kita kena uji bakat. Suara okey tak, macam-macam attitude okey tak, disiplin okey tak. Itulah. Jadi sekarang ni nyanyi dah TikTok pun boleh, nyanyi media sosial boleh, siapa pun boleh kan. Yang sumbang pun boleh buat single sekarang ni. Tapi dulu Kina macam mana Kina belajar tu adalah dengan musician yang Kina menyanyi sekali ni. Kita ada 7 piece dalam tu, dalam live band tu. Jadi bila Kina nyanyi tak betul je, abang tahu snare drum tu, diketuk boleh Kina depan orang ramai ni, depan crowd ni. Dia kata, first I was afraid, I was terrified. Salah masuk tempo, dia bagi atas kepala Kina. Macam tu cara kita belajar. Dan kalau kita tak hafal satu lagu tu, dia buang buku kita kat bawah. Orang tengok kat bawah ni ramai ni kan. Macam tu kita belajar struggle-nya. Lepas habis show tu, kita kena ada kelas menari lagi. So Kina menyanyi dekat lobi-lobi. Tarian kita kena sama tau. Lagu-lagu orang putih pun yang mana Kina tak tahu Tina Turner ke, semua Kina kena menyanyi. Lagu Mariah Carey, lagu-lagu yang susah semua, yang Kina tak mampu nak bawa, dibagi kita masa. Kalau seminggu depan kau tak hafal lagi, kau boleh belah daripada sini. Dia kata kat Kina macam tu. Kalau kau rasa macam kau nak senang-senang, happy-happy, nak duduk dalam live band ni, kau boleh get up from here. Dia cakap macam tu kat Kina. Jadi Kina rasa macam Kina kena buat sesuatu. Kina ambil persendirian punya cikgu vokal dengan cikgu Filipin Kina lah. Moti nama dia masa tu. So diikat perut kita ni, dikeluarkan suara. Suara masa tu bang, suara kita halus lagi tau. Bukan serak macam ni. Jadi bila kita dah gunakan hari-hari, satu hari tu Kina perform dekat mana tau, dekat The Ship KL. The Ship Kuala Lumpur. Jadi masa tu suara Kina pecah 3 hari. 3 hari tak ada suara. Totally out terus kan. Jadi nyanyi semalam satu lagu je. Jadi kat situ macam satu live band dengan Kina ni, dia selalu budak ni tak boleh nyanyi lah kan?
budak ni suara selalu pecah lah apa semua. Mhm. Sebab kita baru belasan tahun ni, Mhm. 21 macam tu kan. Kita rasa macam tak apalah, aku jangan give up lah. Tak ada benda yang kita nak kita tak dapat kan. Mhm. Tapi do not give up ni lah. Band tu band Malaysia apa? Band Malaysia. Band Malaysia. Band Malaysia. Macam tu. Kina ada 2 band je kena. Kalau kina dah masuk sesuatu band tu, kina sayang nak tinggal sebab macam adik-beradik kan. Jadi dulu ada 2 band ni, dan bila dah habis kontrak satu band ni, kina pergi ke band yang baru. Alright. Dan kina stay sampai 8 tahun dengan dia. Okay. Bertukar ganti musician yang masuk, dan musician tu lah yang ajar kina vokal, pianonya dekat situ. Jadi benda dulu dan sekarang, zaman sekarang dan dulu adalah berbeza. You kena struggle dulu nak jadi seorang penyanyi, you kena betul-betul boleh menyanyi. Dan sekarang you tak boleh menyanyi pun you boleh jadi penyanyi. Itu beza zaman sekarang. Kan? Jadi yang tak boleh menyanyi ni mengganggu kita punya cari rezeki dengan yang boleh menyanyi. Kerana apa? Mereka lagi harga mahal daripada kita. Dia mengganggu market juga. Macam tu lah. Jadi sekarang ni kita tengok zaman berbeza. Bukan kita nak kutuk mereka yang macam tu, tapi kalau rasa macam betul-betul nak menyanyi, you kenalah ambil kelas vokal. Bukannya sekadar pergi merakam suara, tapi live nyanyi hancur. Kita tak nak macam tu bang. Jadi kalau nak jadi penyanyi, cari sendiri. Kalau suara tak boleh menyanyi, jangan jadi penyanyi. Cari takut. Cari suatu benda yang boleh dibuat. Kalau berlakon pun tak boleh? Tak boleh lah. Jadi tukang kebun. Sedih. Ada duit. Orang kata ada duit semua boleh buat zaman sekarang. Okay. Abang Kenzie keluarkan benda ni. Akan keluar, jangan takut. Okay, jadi itu latihan dengan live perform di kelab malam. Sambil tu dah nak menyanyi kena lah, menyanyi depan orang kan. Bukan dia menyanyi rakaman kan. Jadi di situlah latihan tu betul-betul membawa Kina ke satu arah yang lebih makin lama makin naik satu tangga misalnya kan. Jadi apabila dah terpilih dalam mentor tu, dapat pula menjadi prodigy kepada Datuk Awi, apa perasaan? Perasaan Kina sangatlah bersyukur alhamdulillah kepada Allah. Mungkin ini yang dia bagi Kina satu sinar baru daripada hidup Kina. Sinar baru tu maksud Kina, Kina boleh mencari rezeki sendiri. Dulu harga kita macam ni, menyanyi orang bayar macam ni. Sekarang ada show berbeza bayaran dia. Kalau dinner lain, dan kalau show carnival lain. Tapi bang, sekarang ni kalau Kina jumpalah penyanyi-penyanyi baru ke penyanyi lama, dia baik. Alhamdulillah, dia tak sombong apa sebagainya. Penyanyi baru sekarang ni, dia tak boleh ditegur. Kalau ditegur, mula buat muka. Mulalah kita bagi tahu. Kalau kau tengok zaman dulu macam mana kita nak jadi nama penyanyi ataupun artis tu, susahnya nak dapat benda tu. Sekarang ni pun kita masih segan. Kau artis ke? Tak. Penyanyi. Itulah. Sekarang ni kita tegur, bukan orang lain lah di sekitar Kina pun. Sekarang ni kau tegur je, mula buat muka. Itu yang jadikan diri kau tak bagus. Itu jadikan diri kau takkan boleh pergi jauh. Sebab apa? Sebab kau cepat touching. Dan kalau betul-betul nak, genggam sekali tu impian kau. Aku nak buat macam tu. Jadi Kina pun berhabis duit untuk masuk kelas vokal tu bang. Sampai sekarang Kina masih ambil kelas lagi. Walaupun dah jadi Saloma, kan? Walaupun dah jadi protege Datuk Awi, kan? Masih ambil kelas lagi Masih sampai sekarang Kina ambil kelas. Kerana apa? Kerana lagu rock lain bang. Lagu rock keras kan. Lagu Saloma kelembutan lagu tu. Jadi Kina tengah ambil kelas dengan satu cikgu tu untuk lagu klasik lah. Okay. Kina, yang itu ada soalan dia. Sekarang kita tanya, di zaman Kina berada dalam suasana mentor, bila dah menjadi dalam latihan dengan Datuk Awi, macam mana? Datuk Awi orang ni macam mana sebenarnya? Datuk Awi sangatlah bagus, sangatlah baik. Dia macam seorang abang lah. Dia Kina banyak juga belajar fight ni. Banyak belajar. Macam mana pergi gym. Jadi salah satunya Datuk Awi ni dia akan bagi latihan pada Kina, iaitu kemam air dalam mulut dan berlari. Sampai panas air tu. Maksudnya kalau setengah jam letak dalam mulut kita ni, dah sepanas lah benda tu. Kalau rasa tak mampu, buang air tu. Tapi nak tengok berapa lama kau tahan. Kalau 1 jam kau champion.
Contohlah. Jadi Kina selalu buat benda tu untuk vokal kita. Untuk vokal, maksudnya pitching kita, untuk ketahanan rahang kita, semualah yang berkenaan dah mengenai vokal. Dan teknik macam mana untuk suara tinggi. Macam mana Abang Awi mencapai betul kan? Ada teknik dia untuk tinggi tu. Oh, okay. Dan banyaklah yang Kina belajar dengan Datuk Awi. Dan Kina belajar juga lagu lama dengan Tok Awi. Dan dia seorang yang sangat baik. Dan kita tak tahu kenapa orang cakap Tok Awi ni garang lah. Betul. Sebenarnya tak. Jangan kacau dia. Dia ada dunia dia, jangan kacau dia. Yang selalu garang-garang ni, yang selalu kacau dia ni. Yalah kan. Tok Awi ni sangatlah seorang yang mengambil berat. Lepas tu dia selalu nasihatkan Kina. Kalau dia hantar Kina dulu balik ke tempat Kina lah, yang Kina stay dengan protege lain, dia akan pesan pada Kina, sebelum tidur Kina harus doakan orang, anak-anak seni yang telah meninggal dunia. Bagi mereka Al-Fatihah ke. Itu yang Tok Awi pesan. Kerana tiada mereka, tiadalah kita. Kerana mereka dulu yang lahir di dunia ni, Kina kena buat macam tu. Itu nasihat Abang Awi. Jadi tu mungkin orang tengok pada reaksi rupa wajah dia kan. Kadang bila dia berkerut kan, orang tu dah mula dah ni. Sebenarnya baik je Tok Awi ni. Dia selalu mengambil berat tu satu lah. Dan dia bertanggungjawab kan. Contohnya dia, bila Kina dah keluar daripada mentor, kita masih lagi berhubungan baik. Kina pergi rumah dia, Kina pergi anak dia bercukur. Sampai sekarang lah Kina apa-apa Kina akan call dia lah. Abang macam mana ni bang, ni tanya dia lah macam mana. Sampai sekarang hubungan baik dia, sebab Kina terlalu terhutang budi dengan Datuk Awi kerana dia mengajar Kina. Kalau tak ada dia, tak ada Kina dalam bidang seni ni. Tak ada tak ada. Sebab apa, yalah, cara dia tu bukan rasa macam discipline diri nyanyi kan. Tetapi orang tanya Kina, kenapa kau tak ada single dengan Datuk Awi? Kenapa Datuk Awi show dia tak panggil kau? Tapi sebenarnya Datuk Awi ni dia dah bagi tahu Kina, okay, bila dah habis program tu kau kena pandai bawa diri lah. Jadi satu hari jumpa Tok Awi masa tu dia sakit dekat hospital. Abang baru tengok rancangan kau buat host untuk Cik Gaya Stylo juga lah. Dia still tengok Kina lah daripada jauh. Tu dia. Cuma jagalah nama baik dia. Nama baik. Sebab dia pernah berguru dengan dia kan. Sebagai guru kan. Kenalah menjaga nama dia. Bila bagi dia tu bukan orang yang biasa-biasa kan. Dia pun hidup dia pun nak menjadi taraf macam tu pun memang banyak dugaan ada lalui kan. Okey. Baik, dalam persembahan Kina dekat atas stage, kat pentas, pernah tak rasa macam blank? Hilang tumpuan ke apa ke, lebih-lebih dalam pertandingan kan, dengan pressure daripada peserta situ, semuanya hebat-hebat. Dan masa tu siapa yang ada dalam mentor tu yang menjadi persaingan utama sekali? Masa juara tu Black. Black kan? Black. Lepas tu adalah Kina kan kalau buat podcast kan mesti yang panas kan. Okey, Kina pernah masuk satu rancangan TV tu juga. Masa tu Kina dengan peserta wanita seorang lagi tu, memang kalau kita dengar je rancangan TV ni memberikan hadiah yang besar kan. 100,000, 150,000 kan. Jadi artis-artis lain yang masuk ni, rakan-rakan yang lain ni, bukan tak ada bang, ada. Kan maksudnya bermain benda-benda mistik ni ada. Itu nak tanya dulu. Kita jumpa paku dekat tempat persembahan kita orang. Kina pula, sorry lah Kina cakapkan, kalau perempuan dia ada datang bulan, betul? Kita punya darah tu keluar macam air bang. Nak live ni keluar macam air. Saya dengan artis seorang lagi tu, macam mana ni nak stop ni kan. Ni nak 2 minit lagi nak live ni. Kan kita ada sketsa kita atas mentah ni. Macam tu lah yang kita hadap kalau dalam industri hiburan ni. Ada kan. Dan abang sendiri pun macam Kina, 2 tahun Kina diam bang. Kina dah hampir separuh lumpuh lah. Kenapa tu? Kina macam-macam orang hantar kat rumah tu. Dia biawak dengan kepala, dengan ada paku. Masa tu masa bila tu? Masa mentor dulu pun Kina kena juga. Masa mentor tu macam biasa suara memang hilang lah. So Kina kalau ada lah ustaz-ustaz yang kat luar tu dah penat dah tengok muka Kina, selalu pergi berubat je. Dia berubat sana, dia berubat sini untuk hilangkan benda tu.
Kita bangun kaki bengkak, badan-badan biru habis, benjol-benjol apa pun tak tahu. Bila kita pergi hospital, klinik cakap doktor kata demam biasa. Tak Demam biasa? mungkin demam biasa kalau macam tu kan. Ada juga bang. Lepas tu naik macam gatal-gatal, gerutu macam tu pun ada juga. Macam kena mendidih, panas pun ada. Jadi tujuan dia macam Kina rasa macam tak boleh nak perform, tak selesa. Ada satu yang masa Kina perform tu, keluar pasir tau. Masa Kina menyanyi tu, masa kita rehearsal tu okey. Ni rehearsal untuk TV ni. Okey masa petang tu. Tapi malam tu CD Kina stop. CD Kina sebab kita pakai minus one. Masa tu minus one, ya betul. Stop, lepas tu pasir keluar. Pasir sungai. Kina bagi artis lain keluar dulu, baru Kina keluar. Keluar kat mana? Daripada mulut? Daripada mulut lah. Macam pasir-pasir apa benda ni. Kan ni pasir-pasir. Lepas tu kita harus baca benda tu bang sebelum perform. Baca ayat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Baca tu je sebelum perform. Memang ayat untuk mengawal lah, menjaga kita. Kira ayat kursi lah. Kira teruk juga apa ni? Industri hiburan memang sangat. Maksudnya pada Kina sendiri dia kan, pada Kina macam-macam dugaan daripada awal nak naik tu dengan tak ada kalau adik-beradik semua jauh-jauh, ayah ibu tak ada, ibu jauh, ayah dah tak ada. Lepas tu membesarkan hidup sendiri. Arwah ibu Kina pun meninggal juga. Kan. Jadi bila dah dapat satu peringkat, kena lagi macam ni pula. Kena lagi. Sikap dengki-melengki orang macam-macam ada apa. Ada juga seorang artis tu masa tu Kina berlakon dengan AIDA Production. Kina dengar AIDA Production lama tau berlakon drama. 8 tahun rasa dengan AIDA Production. Habis drama ni kita masuk lagi drama petang pula pukul 7 kan. Lagi ada satu artis tu yang memang member Kina dalam set juga. Dia bagi tahu Kina, aku dah tak boleh berlakon Kina. Aku masuk set tu, kau tahu tak buluh punya selumbar tu dekat tangan habis gatal-gatal macam beruk pula aku tergegaru, dia kata macam tu. Dahsyat lah. Bidang hiburan ni nak masuk tak boleh kosong bang. Tak boleh kosong. Masuk ni kena ada pendinding diri tu. Pendinding yang Kina masukkan adalah kita kena baca lah ayat-ayat kursi yang Kina bagi tahu tadi tu. Dan Kina pun dah jarakkan hubungan untuk berkawan dengan orang. Takut lah Kina takut. Kadang-kadang kita baik, nanti dia tikam kita belakang. Memang macam tu. Betul lah. Okey, jadi itu antara asam garam, pahit getir sebagai seorang yang bergelar artis. Belum lagi sampai peringkat tertinggi. Ini baru cerita perdagangan kan? Ya. Baru nak mula-mula dah cuba-cuba sebabkan persaingan. Jadi ada juga yang sanggup menyusahkan orang lain dengan cara macam tu. Jadi kehidupan kita ni macam tu lah. Jadi kepada yang ada dekat luar sana kan, kadang-kadang bukan penyanyi, yang macam Kina ni sebagai seorang artis pun mengalami keadaan yang disihir dan sebagainya. Ada juga kehidupan orang niaga tepi jalan pun kena juga. Kena juga kan? Buka restoran tepi pun kena juga. Macam mana tu kan. Jadi itu orang kata masalah. Baiklah, nampaknya kita akan berhenti sekejap. Okey. Kita akan berhenti rehat untuk seketika. Kita akan sambung sekejap lagi. Baik. Boleh Jadi kepada anda semua yang bersama dengan kita, okey, jangan pergi mana-mana. Kita akan sambung untuk bahagian kedua dalam Nada dan Nostalgia yang dibawakan kepada semua oleh Trendstock TV dan juga brand partner, okey, Nine Flags.